Ni daripada video tadi kan. Sambungan dia. Hari ni maybe aku nak cakap sikit pasal motor aku ni. So aku review sikit lah. Sebab banyak kan orang minta aku review macam mana handling dia, apa perasaan aku lepas pakai. Kejap aku berhenti jap, tunjuk lah korang jap. Parking tengah-tengah le. Okay. So anyway, kalau korang nak tahu, aku dah pakai motor ni hampir setahun lah. Sebab aku beli motor ni time Januari 2016. Hampir lah, sikit lagi kan, dekat setahun. So apa yang aku boleh cakap pasal motor ni, aku memang minat gila lah. First time dia keluar, design tu, gila, terus jatuh cinta. Sebab apa? Sebab aku suka motor ada fairing and nampak rangka. Dia macam combination dua tau. Tu memang aku suka pasal KTM. So anyway, banyak orang tanya tinggi abang berapa, selesa tak naik, macam mana, apa beza dengan R25 semua. Ada banyak gila beza. Sebab pada aku lah, aku memang minat KTM. Satu lagi bila aku dah naik kan, ni sitting position dia. Sitting position dia tinggi tau. Tinggi gila daripada nak compare dengan R25, Kawasaki. Apa lagi lah, Kawasaki Ninja kan. Nak compare dengan tu dua, yang ni aku lagi suka lah. Sebab sitting position dia lagi, bila kau duduk, kau lagi upright, kau lagi ke depan. Bila kau duduk yang R25 dengan Kawasaki tu, dia macam, dia ke depan, tapi dia macam touring bike sikit. Dia macam touring bike. And then jujur aku cakap lah, aku tak berapa minat lah sitting position macam tu. And setengah orang minat sebab dia santai, dia nak bawa jauh kan. Aku lagi suka macam ni lah. Satu je, aku suka macam ni sebab aku tinggi. Tinggi aku dalam 177 tanpa rambut, dengan rambut 178. Ramai orang tanya, bang selesa tak naik ni? First time, kalau kau nak tanya, first time memang tak selesa weh. Sakit gila belakang aku. Belakang aku punya shoulder, gila sakit gila, serius. Tapi dia ambil masa lah, 2 minggu lah. After that, seminggu lebih, 2 minggu macam tu, aku dah selesa lah, dah tak ada hal lah dia. Tapi after that, aku bawa pergi Melaka pula. Aku bawa pergi Melaka. Kat situ lah baru kau tahu apa erti sebenarnya. Sakit belakang, bontot aku dah bentuk seat ni dah. Aku turun-turun, ni bentuk seat ni. Ada orang tanya, bang mana lagi laju, R25 ke apa KTM ni? Cakap, alah, aku sebenarnya, kalau jujurnya, kalau kau tanya aku sebenarnya bukan nak berapa laju. Kau tengok, aku tak kisah pun. Top speed dia 137, ada speed cut. Aku memang serius, aku tak kisah. Sebab apa? Sebab aku tahu speed cut tu, dia limitation untuk engine tu. Lebih daripada tu, confirm engine akan pecah kalau kau bantai selalu. Tu je. So kalau kau nak tanya KTM dengan R25 lah, nak bandingkan R25 dengan ni tak boleh lah. Bandingkan dengan KTM RC 250 lah, dengan R25 lagi laju. Korang tengok spek dia lah. R25 dia punya engine lagi kuat. Tak silap aku 30 kot horsepower dia, 30 lebih sikit. Lebih kurangnya tu. Dia paling kuat kat dalam kelas dia. Korang, kalau korang nak tahu, Google je specs dia, yang ni dengan sana. So apa lagi ya? And orang selalu tanya, orang selalu pegang-pegang macam ni, ni seat, ingat single seat. Itulah kelebihan dia. Tak payah beli single seater pun. Kalau macam motor-motor lain, kena beli single seater kan, cover tu kan, kena buang belakang tu, beli cover single seater. Ni nampak dapat terus nampak single seater. Aku survey juga, aku tanya-tanya member, tanya budak-budak kat dalam group, mana lagi best kan. So anyway, hari tu aku ada bawa try, bukan bawa, aku duduk aku tengok member abang aku, dia baru beli R25. Tayar belakang dia road winner, tak silap aku, road winner. Dia dapat 140. Pelik dapat kecil tayar dia. Pelik gila. Aku tanya-tanya juga, aku tengok dekat, aku ada follow kat ya R35 punya page apa semua. Diorang cakap tayar tu bahaya. Tayar tu banyak orang accident dah, licin kan. Tayar ni so far, tayar KTM ni kan, yang MRF kan, korang nak tahu sangat kan. MRF-REVZC, tu nama tayar dia. Ni aku dah Google, dia punya company India, tak silap aku. Ya. Tapi tayar ni aku baru dapat tahu mula masa aku try nak layan corner kan. Sliding je, sliding. Tapi bila member abang aku cakap dia cakap, tayar kau ni kena golek-golek dulu ni. Golek-golek tu means aku kena panaskan dulu kiri kanan kan.
Aku buat lah macam aku tak pernah. Aku tak pernah buat itu. Aku rasa bodoh lah buat macam ni. Tapi fikir-fikir balik, waktu tengok video Superbike apa semua kan, diorang buat macam tu kan. Diorang panaskan dulu tayar, golek. Lepas aku golek je, tepi ni jadi melekit-lekit tau. Cornering lepas tu dia melekat lah, tak sliding lah macam selalu. So bagus lah, thanks lah kawan abang aku, nama dia Ijam. Dia yang ajar aku buat yang tu. Tengok, seksi kot. Tengok dari belakang. Yo, gila babi weh. By the way, kalau korang nak kenal motor aku macam mana, aku ada tampal kat sini nampak One M Nasran kat sini. Kat sini pun ada satu. Sini aku tampal. Ni aku tampal GoPro. Biasa tu. Itulah aku fikir pasal motor ni. Memang selesa sangat lah pada aku dengan ketinggian aku. Kalau korang nak tahu, itulah reason aku pilih motor ni. Sebab aku minat gila KTM. Ui, nak lagi yang KTM Duke 790 baru keluar tu. Gila sound dia. Okay, korang tengok bila aku lap ni dulu. Okay, start. Ready to race. Okay. Ni meter. Ni gear indicator dia. Ini meter, speedometer dia. Ni RPM atas ni. Ini macam biasa lah, odometer dia. Berapa mileage kau dah kan. Ni dia beritahu side stand down tau. Sebab okay korang tunjuk aku tunjuk nampak side stand down kan. Ni safety feature dia. Sebab kalau aku masuk gear, aku masuk gear, kalau time side stand tu tengah down, aku masuk gear terus mati kot. Nampak tau. Kalau side stand tak down, aku masuk gear, nampak tau, nyala je. Dekat sini fuel gauge dia. Lepas tu ni temperature dia engine KTM ni, dia punya fan dia kuat sikit tau. Bila dia dah sampai temperature dia atas ni, fan dia agak kuat sikit lah. Sini tempat mati engine, sini starter, sini high beam, ni pas. Ni kalau macam nampak sekejap bukan ikut korang. Kan tengok. Tu. Weh, bla tepi. Wei. Yang ni macam biasa horn. Okay, lupa nak tunjuk korang rev dia. Tengok aku rev. So rev cut dia sampai 10,500 silap aku. 11,000. So anyway guys, aku rasa itu je sebab aku beli motor ni, and aku minat gila lah. Tu je. Dia sebenarnya dia terpulang kat kau. Kau nak beli mana satu? Aku survey lama kot motor ni. Agak berapa bulan ke aku survey aku nak beli motor ni. Lagi satu aku lupa beritahu korang. Ni ada shift light ni. Bagus tu. Aku suka gila shift light ni. So anyway guys, itulah pendapat aku pasal motor ni. Kenapa aku suka, kenapa aku beli, and macam mana, apa perasaan aku bila aku pakai. Tu basically sebenarnya dia terpulang kat kau. Kau suka ke, kau tak suka ke, kau survey lah. Kau tengok lah, kalau member kau ada motor macam ni kan, minta lah nak bawa kejap ke. Tapi hati-hati lah bawa motor orang bro. Kalau kau suka Yamaha, pergi lah test drive. Pergi Yamaha punya showroom, pergi kedai-kedai motor yang boleh test drive kan. Search lah kat Google ke apa, mesti ada punya. So aku recommend kat korang, kalau korang nak beli motor, korang test ride dulu. Tu aku punya review pasal motor ni, KTM RC 200. Ingat tu, RC 200 tau, bukan 250, bukan 390. Okay guys, thanks for watching. Ciao.